Pensijilan Minyak Sawit Mampan Malaysia atau Malaysian Sustainable Palm Oil MSPO merupakan skim pensijilan negara untuk pekebun kecil sawit, estet-estet dan ladang-ladang serta kilang pemprosesan minyak sawit. Pensijilan ini dibangunkan pada tahun 2013 oleh Kerajaan Malaysia yang mengambil kira kepentingan pengeluar sawit bersaiz kecil, sederhana dan besar. Ini diperkenalkan supaya minyak sawit negara dihasilkan secara mampan agar pembangunan yang memenuhi keperluan masa kini berlangsung tanpa menjejaskan keupayaan generasi akan datang untuk memenuhi keperluan mereka. Selain itu juga, pensijilan MSPO diperlukan bagi memastikan produk sawit Malaysia yang terhasil adalah mampan dan dapat diterima di pasaran global. Pelaksanaan pensijilan MSPO Malaysian Sustainable Palm Oil secara mandatori telah bermula 1 Januari 2020 dan dilihat sebagai langkah ke arah untuk menjenamakan minyak sawit Malaysia secara mampan di peringkat antarabangsa dan seterusnya diterima sebagai pilihan utama pelanggan di global. Usaha ini dijangka akan membawa akses kepada pasaran yang lebih luas dan untuk minyak sawit mampan Malaysia di negara-negara pengimport. Dan pada masa yang sama, pihak MSPO turut bekerjasama dengan agensi-agensi lain di bawah Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK seperti MPOB dan juga MPOC untuk berkolaborasi bersama negara-negara luar untuk meluaskan penerimaan pensijilan MSPO ini. Dan sebagai contoh, MSPO telah diterima pakai sebagai sumber minyak sawit mampan oleh Tokyo 2020 Olympics dan satu MOU Memorandum Persefahaman di antara MSPO dan China Green Food Development Center di negara China juga telah ditandatangani. Pihak MSPO dan Kementerian sedang giat memperluaskan lagi kerjasama antara Malaysia dan negara pengimport yang lain. Dalam pelaksanaan MSPO, pihak MPOB berperanan membantu pekebun-pekebun kecil dalam penyediaan dokumen, seterusnya penyediaan latihan kepada ahli sport dan juga memberikan tunjuk ajar. Di samping itu, MPOB turut mempromosikan pensijilan MSPO di dalam dan luar negara. Dan tujuan utama kami adalah untuk menaik taraf pengurusan industri sawit negara dari pekebun kecil, estet, ladang sehinggalah ke syarikat-syarikat pengilang dan pemprosesan dengan memberi penekanan bahawa penghasilan sawit Malaysia ini terbukti mampan melalui pensijilan MSPO. Bagi pekebun-pekebun kecil, anda sememangnya diwajibkan untuk mendapatkan pensijilan ini. Tidak sukar untuk mendapatkannya. Anda hanya perlu berkunjung ke Pejabat Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB yang berdekatan untuk langkah permulaan. Bentuk bantuan yang bakal diperolehi adalah seperti pembiayaan yuran pensijilan, latihan berkaitan MSPO dan RA atau Stor Penyimpanan Bahan Kimia. Saya ingatkan pada masyarakat supaya sentiasa berhati-hati akan tidak menjadi mangsa jenayah cyber seperti penipuan keuangan dalam talian atau skamer dan pencurian. Saya juga merasa bimbang dengan budaya fitnah dan hasutan di dalam talian dan media sosial yang menyebabkan rakyat keliru, bermusuhan dan berpecah belah. Oleh itu, kerajaan perlu tegas dalam membendung budaya ini dan bersikap proaktif untuk memberikan maklumat yang betul-betul dan dipercayai.